Tengok mata siput ni. Cantik kan? Berdenyut macam lampu disko. Tapi korang tahu tak, siput ni sebenarnya dah mati. Ini fenomena zombie snail. Badan dia hidup lagi, tapi otak dia dah kena hack sepenuhnya oleh makhluk asing. Puncanya, dia termakan tahi burung yang ada telur parasit. Parasit tu menetas dalam perut dia dan mula jajah badan dia. Parasit tu akan masuk ke dalam tangkai mata siput, membesar dan jadi warna-warni macam ulat beluncas. Dia berdenyut untuk tarik perhatian burung. Ini part paling seram. Siput biasanya takut cahaya, tapi parasit ni kawal otak dia, paksa dia naik ke tempat tinggi dan terbuka supaya burung nampak. Kenapa? Sebab parasit tu nak biak dalam perut burung. Dia jadikan siput ni sebagai korban bunuh diri. Kadang-kadang burung patuk mata je. Mata tu tumbuh balik, parasit masuk balik. Kitaran seksa ni takkan habis sampai siput tu mati. Sebab tu orang panggil siput zombie. Hidup segan, mati tak mau. Korang rasa kesian ke geli? Cuba komen.